So masa mula-mula kita nak solat hujung waktu tu, kita rasa bersalah. Betul tak? Kita dah biasa, daripada kecil dah biasa Allah, ayah didik, ayah cakap solat awal waktu. Tiba-tiba kita solat hujung waktu, kita rasa bersalah kan? Rasa berdosa. So kalau kita biarkan rasa bersalah tu akan hilang. Itu yang kita rasa macam solat hujung waktu tu benda biasa. Padahal dah salah dah tu. Mula-mula Allah bagi dah perasaan salah tu. Tapi sebab kita buat lagi, lama-lama dia jadi sebati lah. Itu yang menjadikan solat hujung waktu pun tak apa. Lepas tu kita patah balik lah. Setiap kali kita, manusia ini iman turun naik. Setiap kali kita tersasar, patah balik. Betulkan balik. Betulkan balik. So masa zaman saya, waktu saya struggle lah, hari-hari pesanan mak ayah saya, jaga solat nak, jaga solat. Itu je? Itu saja, hari-hari. Kalau saya call ke kan, saya tak pernah cerita dengan mak saya susah. Tapi mak saya boleh tahulah, seorang ibu kan. Insting dia tahu kan? Insting dia tahu. Jaga solat nak, jaga solat. Masa tu saya solat ujung-ujung waktu dok. Itu yang saya nak betulkan diri, saya betulkan solat dulu. Macam dia tahu-tahu je. Tak tahulah macam mana mak kita boleh tahu. Tapi dia tahulah. Bukan mak saya saja, mak mertua saya, ayah mertua saya. Sama juga? Ya, ibu saya, ayah saya, mak mertua saya, ayah mertua saya. Selalu pesan, jaga solat, jaga solat. Jaga solat tu bukan jaga solat awal waktu. Empat orang bagi pesan yang sama. Jadi menyebabkan saya ni. Tapi memang saya perasan lah, kalau saya start solat lewat kan, tiba-tiba anak kita tak nak dengar cakap kita. Sebab saya pernah dengar satu ceramah, pasal tadabbur jugalah, dia kata, kalau anak kita tak dengar cakap kita, cuba kita lihat balik diri kita. Adakah kita dengar cakap Allah? Ish. Allah Akbar. Sentap dok. Korang sentap sekali ya. Allah Akbar. Saya sendiri sentap dok. Saya sendiri tak terkata dia punya sentap. Itu yang menyebabkan tak boleh. Kalau anak tak dengar cakap kita, cuba kita tengok balik diri kita. Adakah kita dengar cakap Allah? Masya Allah. Adakah kita solat awal waktu? Apa yang Allah suruh kita tinggalkan tak? Apa yang Allah larang kita tinggalkan tak? Apa yang Allah suruh kita buat tak? Itulah the moment yang saya start pakai hand sock. Masya Allah. Kita tak pakai hand sock sebelum ni, sokin pun tak pakai. Walaupun sekolah hidayah. Susah nak buat dok. Susah. Faham. Itu yang menyebabkan tak boleh. Adakah kita dengar cakap Allah? Allah suruh kita tutup aurat yang sempurna kan? Tutup tudung, pakai tudung, tutup dada. Sebab yelah kita nak dengar cakap kita, tapi kita dengar cakap Allah. So jadi sentap lah dekat situ.